Okay, untuk bahagian chest Amar, Amar prefer pakai dumbbell dengan ni lah, barbell lah kan? Barbell dengan dumbbell. Tapi untuk dumbbell ni, dia macam tak bahaya sebab dia kan sengit sikit kan. Kau okey je? Okey. Sebenarnya kan, dia ada beza tau, barbell dengan dumbbell ni. Okay, kalau barbell ni sebenarnya dengan dumbbell, okay, korang rasa mana lagi bahaya? Komen kat bawah guys. Barbell dengan dumbbell, mana lagi bahaya? Aiman rasa? Dumbbell. Salah. Yang paling bahaya sekali, barbell. Okay. Sebab apa? Sebab barbell ni, dia tak ada support. Tak ada support? Okay. So, kalau dia jatuh, kalau korang tak ada support, habis lah. Okay. Kalau jatuh kena atas badan tu habis lah. Betul. Kalau dumbbell ni, kalau korang tak larat, korang boleh lepaskan. Dia safety lagi lah sebenarnya. Cumanya, korang make sure korang angkat tu berat yang mampu angkat. Jangan terlalu berat. Okay. So, korang yang baru nak mula tu kan, kalau korang nak main gym kan, make sure korang ada support lah. Okay. Starting daripada barbell dulu lah. Okay. Kalau boleh, main free weight dulu. Main machine dulu. Kalau boleh start machine dulu. Dapatkan tune dia dulu. Okay. Bila dah lama main tu baru start free weight. Okay. Barbell dengan dumbbell ni. Itu tips daripada Amar guys. Stay tune. Next video kita bagi lagi tips untuk chest workout.